You really know Subang? Okay, kali ni kita nak cakap pasal USJ. USJ ni dia how the USJ develop lah. Sebab kan masa tu Subang ni dah makin padat and ramai orang masuk and lepas tu orang dah mula nak menetap. So bila kita cakap pasal USJ ni, kita ingatkan rumah-rumah, sebenarnya yang rumah-rumah yang ada ruang yang agak besar lah. Rumah dia jadi besar sikit and orang mula nak duduk, okay, dinner keluarga kat situ, okay. So USJ 1 sampai USJ 10 ni dia jadi kawasan sebagai kawasan rutin. Orang bina rutin harian, tapi hari-hari sama tapi orang masih tetap nak duduk dekat situ. That's what I like about USJ 1 to 10 lah. USJ ni bukan tempat orang nak mula hidup, tapi dia tempat orang nak jaga kehidupan dia. Itulah USJ.